tingkatan 2. Sebab ada student request asyik bagi form 4 je kan. Asyik sikit-sikit live form 4, sikit-sikit live form 4. So dia tanya form tu tak ada. Okay, ada. So korang request je apa saja yang korang nak. Contoh bab apa yang korang nak. Yeay, form 2. So Adriana Najwa. So jangan lupa untuk invite kawan-kawan yang form 2 juga. Boleh share, boleh tag nama dia orang. So atas request korang nak minta ajar form 2 kan. So hari ni kita live form 2, KSSM, pola dan rujukan. Okay. So ini ialah bab 1. So kita akan recap segitiga Pascal dengan nombor Fibonacci. Macam mana untuk kita dapatkan dua benda ni. Okay. So kalau siapa yang masih baru untuk baru join TANS, boleh kalau ada apa-apa macam nak join our online class, boleh contact nombor ni 0128155042. Okay. So siapa yang form 2, jangan lupa untuk share video ni ataupun buat watch party, ataupun boleh tag kawan-kawan, invite kawan-kawan untuk join live ni. Okay. So ini kita buat recap balik sebab ini bab 1, pola dan rujukan. Kita takut nanti tiba-tiba sekolah buka dan kita tak tahu sekolah buka bila kan. Tiba-tiba ada quiz ke, cikgu bagi ujian pertengahan tahun ke. So dia akan masuk balik bab ni. So untuk ini kita ulang kaji sajalah. So segitiga Pascal ni dia senang je. Memang nama pun segitiga kan. So dia berbentuk segitiga. So ibaratnya kita susun. Hai Kuan. Hari ni kita recap form 2 punya syllabus. So segitiga Pascal ni bentuk dia memang segitiga. Tapi cara untuk dapat dia ialah dia ada sistem lah. Macam sistem butter. So nombor Fibonacci ni pula, ini semua nama orang tau. Fibonacci ni nama orang, ahli mathematician. Dia yang create formula ni. Okay. So jom kita tengok. So kalau segitiga Pascal, dia macam membentuk satu kubu yang setiap corner tu nilai dia ialah 1. Okay. Bermaksud bila dia punya kubu ni, so contoh dia start dengan 1, bawah ni pun start dengan 1, tetapi setiap kubu hujung ni dia start dengan 1. So semua ni kita kena isi dengan nilai 1. So sini pun 1, sini pun 1, sini pun 1, sini pun 1. Okay, so nampak tak setiap kubu dia membentuk segitiga. Okay, sorry. So dia membentuk segitiga. Tada! Sebab itulah nama dia segitiga Pascal. Okay. So next step, apa yang macam mana yang biasanya kalau soalan exam dia akan bagi sini semua kosong lah. Apa yang kita kena isi dekat situ? So cara dia ialah biasanya nombor dia akan tambah. Contoh dekat sini 1. So dekat sini pun kena 1 lah. Dia tak ada nombor lain yang boleh. So nampak tak dekat sini? Korang akan nampak dekat sini kita akan tambah supaya jawapan dia kita akan letak dekat ruangan bawah ni. So 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Ruangan dia pun memang dia letak di antara 1 dengan 1. So jawapan dia kita kena letak di antara situ. Contoh yang ini pula. Kan nampak tak butter dia? Kita nak tambah butter ni, kita nak tulis jawapan dia dekat ruangan sini. So 2 tambah 1 kita dapat 3. So sini nilai dia ialah 3. Sama juga butter ni 1 dengan 2. So kita tambah nilai ni, kita nak tulis jawapan dekat bawah ni. 1 tambah 2 kita dapat 3. Sama juga step bawah. Okay, so sekarang kat sini 1 dengan 3. So kita tambah nilai dia, kita tulis dekat bawah. 1 tambah 3 kita dapat 4. 3 kita tambah dengan 3, tulis jawapan bawah dapat 6. 3 tambah dengan 1 kita dapat 4. Okay. Ingat setiap kubu ni, hujung ni, semua dia diupdate dengan nombor 1. Okay. Next step. 1 dengan 4, tulis jawapan sini. 1 tambah 4 kita dapat 5. So 4 tambah 6 kita dapat 10. 6 tambah 4 kita dapat 10. 4 tambah 1 kita dapat 5. So biasanya soalan exam dia akan bagi kita ruangan dekat sini. Semua tadi tu lah dia biarkan tempat kosong, jadi kita kena cari nilai. Sebenarnya soalan ni dia boleh lagi bawah.
So kalau kita continue, sebab ni dah buat kan, so kita tak sini je lah 1 tambah 5, kita dapat sini 6. 5 tambah 10, sini kita dapat 15. 10 tambah 10, sini kita dapat 20. 10 tambah 5, kita dapat 15 sini. 5 tambah 1, kita dapat 6. Dan dia diapit hujung sekali dengan 1. Macam tu lah segitiga Pascal. Okay? Apa yang korang kena ingat, setiap bucu tu dia diapit oleh nombor 1. So sini hujung dia 1, semua 1. Macam mana biasa soalan exam, memang kubu cikgu dah biasa letak 1. Tetapi yang dekat sini ni yang cikgu biarkan kosong. So apa yang kita kena buat ialah kita tengok nombor atas, kita tambah tulis sini. Kalau sini kosong, kita tambah nilai sini, jawapan dia kat situ. Sebabnya dia memang dah susun cantik, butter sebelah dengan sebelah, tulis jawapan sini. Ini gabung dengan ni, tulis sini. Ini gabung dua, tulis jawapan sini. Ini gabung sini, tulis jawapan sini. Sampailah ke bawah. Okay? So next step ialah nombor Fibonacci. Okay, Fibonacci ni ialah ahli mathematician, dia yang cipta formula ni. So macam mana pula nombor Fibonacci ni? Okay, jom kita tengok. Nombor Fibonacci ni dia tak jauh beza dengan segitiga Pascal. Konsep dia hanyalah tambah nombor sebelum dia. Contoh kalau kita nombor sebelum, kalau segitiga Pascal, nombor sebelumnya adalah nombor atas dia. Betul tak? Tapi nombor Fibonacci dia tak ada susunan butter macam ni. Instead, susunan dia straight macam ni. Tapi konsep dia sama dengan segitiga Pascal. Sebab apa? Kita tengok betul-betul. Let's say dekat sini, nombor Fibonacci ni, dia buat macam ni tau. Nombor 2, nombor sebelum dia, dia akan tambah. Jawapan dia akan jadi next. Tengok 1 kita tambah dengan 1, kita dapat jawapan 2. So, apakah nombor next dia? So, apa yang kita kena buat ialah next kita kena tambah 2 nombor ni pula. 1, kita guna pen lain lah, warna merah, okay? So, 1 dengan 2 pula. Ini kita tambah 1 tambah dengan 2, kita dapat jawapan 3. Okay? Boleh follow? Next, untuk isi jawapan dekat sini, kita ambil 2 nombor sebelum dia. 3 dengan 2 kita tambah. So, kita dapat jawapan sini 5. Next, sama balik kita follow up. 3 tambah dengan 5, kita ambil 2 nombor ni, kita tambah. So, kita dapat jawapan sini 8. Okay? Next step. Untuk dapatkan jawapan sebelah sini, 8 kita tambah dengan 5. So, kita dapat sinilah 13. Okay? So, next step. 8 ni, kita nak dapatkan nombor jawapan hujung ni. So, 8, kita tambahlah dengan 13. Kita dapatlah dekat sini. Ada pen merah. 21. Sini kita tambah, kita dapatlah nilai 21. Itu konsep nombor Fibonacci. Fibonacci sebutan dia. Dan soalan ni dia boleh berturutan. Contohlah kita nak sambung lagi. So, berapakah nilai selepas 21? So, berapa nilai selepas 21? So, next step kita kena tambah 2 ni. Tambah 2 nombor sebelum dia je. Okay, sini kita kena tambah. So, kita tambah 21 tambah dengan 13. Kita dapatlah dekat sini 34. Itu pula konsep nombor Fibonacci. Okay, so siapa yang menonton, jangan lupa untuk like, share. Ataupun siapa yang nonton dekat YouTube, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, so kalau rasa nak join our online class, boleh contact je nombor ni 012-815-5042. Atau boleh PM, DM ataupun komen je, saya nak kelas online. Semua ada daripada year 4 sampailah SPM. Okay, sebab sekarang ni pun sekolah hanya form 5 je yang masuk sekolah. So, form lain tak masuk sekolah lagi kan. So, siapa yang rasa nak join our online class, boleh contact. Okay. So, kat sini kita recap balik sikit. Segitiga Pascal dengan Fibonacci. Ini adalah bab 1 form 2 KSSM pola dan rujukan. So, kalau segitiga Pascal, dia macam bentuk satu kubu, segitiga. Dan kubu dia, hujung dia mestilah nombor 1. So, kalau korang tengok, memang dia diapit oleh nombor 1 sahaja setiap corner ni. Okay, so bila dekat sini 1, kita akan dapat nilai dekat bawah ni. Susunan dia, butter dia,
kalau nombor 2 nombor sebelum atas dia, kita dah akan dapat satu bata tengah di sini. 2 nombor di atas bata, kita akan dapat tengah-tengah untuk tulis jawapan dia. Biasanya soalan exam, satu ni kubu ni dia memang dah tulis, tapi yang dekat sini yang jawapan kosong yang korang kena kira sendiri dalam exam. Okay, so biasanya dalam exam yang inilah yang korang kena isi. Ni. Okay, yang warna merah tu ialah biasanya jawapan yang korang kena isi. Biasanya dalam exam, yang warna merah tu lah jawapan kosong yang korang kena isi. Okay, so macam mana kita nak dapatkan jawapan dia? Konsep dia sangat senang. Kita hanya perlu tambah dua kotak yang dekat atas tu. Contoh macam mana kita dapat 2 ni? 1 tambah 1 kita dapat 2. Macam mana kita dapat nilai 3 ni? 1 tambah 2 dapat 3, 2 tambah 1 dapat 3. Macam mana dapat nilai bawah ni? 3 tambah 1 dapat 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Macam mana dapat jawapan ni? 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5. Dapat jawapan ni 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 tambah 10 20, 10 tambah 5 15, 5 tambah 1 6. Setiap kubu ni hujung dia mesti 1. Dan kalau korang perasan konsep dia berulang. So kalau kat sini korang dah salah, memang yang bawah nanti akan start salah. So pastikan yang atas ni betul lah. Start dengan 2, 3, semua nombor pun diapit. Macam mana untuk dapatkan nombor Fibonacci ni? Konsep dia sama. Ambil nombor sebelum dia 2 nilai nombor sebelum tu kita tambahkan. Contoh 1 tambah 1 kita dapat 2. Next kita ambil 2 nombor ni pula. 2 tambah 1 kita dapat 3. Untuk dapatkan nilai selepas dia, kita tambah 2 nilai sebelum dia. 2 tambah 3 dapat 5. Untuk dapat next nombor, 3 tambah 5 pula dapat 8. Nak dapatkan nombor next dia, tambah nombor sebelum tu. 5 dengan 8 dapat 13. Nak dapat nombor next 21 ni, 8 tambah 13 dapat 21. Nak dapat nombor sini, 13 tambah 21 dapatlah 34. Okay guys, it's quite simple kan? Segitiga Pascal dengan nombor Fibonacci ni. Ini hanyalah revision. So sepatutnya korang dah habis belajar. Sepatutnya sebelum PKP dah habis bab 3. Sepatutnya sekarang maybe korang dah bab 4, dah bab 5 atau 6. Contoh kat tuition pun kita orang dah habis 3 bab sepanjang PKP ya. 3 bab kami sudah habis, especially yang PT3, UPSR dengan SPM. So kalau korang masih ketinggalan dan nak catch up, boleh je contact our online class. Contact je our WhatsApp number 012-815-5042 untuk join our online class. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk share, like, and then siapa yang tengok dari YouTube, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.